isu diesel ni mudah sangat. Saya tak faham macam mana, susah sangat nak faham. Ada yang menyalahkan dunia, ada yang menyalahkan ni. Saudara seperti sekalian, kita punya stok pengimbal bahan petroleum lebih kurang kita akan beli dulu 3 bulan 3-4 bulan. Dan ini pernah didedahkan dan saya pernah memberi taklimat ini secara detail. Dan ketika diesel dan petrol dinaikkan, sebenarnya kita sedang menggunakan stok lama. Maknanya kita membeli stok lama dalam kadar murah, tetapi akhirnya kita jual mahal kerana alasan perang, yang mana stok kita ni belum lagi stok naik harga, kan? Sepatutnya kenaikan tersebut lebih berbentuk perlahan supaya menyerap hentakan terhadap ekonomi rakyat, domestik ekonomi. Tapi masalahnya kita naik. Okey, baik. Dan hari ni jelas kapal minyak kita boleh lalu tanpa sebarang pembayaran quote unquote cukai tol ataupun ufti tambahan. Kapal kita boleh lalu, maka seharusnya kita tidak punya banyak masalah daripada segi bekalan, kecukupan bekalan kita. Sepatutnya tidak boleh. Ni apa namanya ni, hasil kepandaian pemimpin negara daripada dulu menjalin dan menjaga hubungan dengan Iran. Akhirnya termasuk Tun Dr. Mahathir dan sebagainya, kita akuilah sembang macam mana pun, termasuk dengan Anwar Ibrahim sekarang ni, kan. Jadi akhirnya kapal kita, kapal minyak kita, kapal perdagangan kita boleh merentasi kawasan yang paling panas sekarang ni di dunia tanpa ada cukai, tanpa ada ufti tambahan, tanpa ada tol. Jadi maknanya kita daripada segi pembekalan kita tak ada masalah. Tak ada masalah, dengar betul-betul, tak ada masalah. Jadi harga pasaran dunia naik, kita akui naik, betul naik, betul. Tetapi saya nak bagi tahu saudara, pada tahun, kalau tak salah saya, mungkin saya tersalah sebut daripada segi tahun dan angka, tapi peristiwa dan sandaran kronologi tersebut memang berlaku pada tahun 2008. Minyak telah naik tertinggi di dunia. Bila minyak ni, antara minyak tertinggi di dunia tahun 2008. Tetapi pada ketika itu, adakah ketika tu zaman Pak Lah? Zaman Pak Lah menyambung ke zaman Najib, kan? Tapi adakah pada ketika itu minyak naik seperti ini? Tak. Kita pernah harga pasaran dunia jauh lebih mahal. Tetapi oleh kerana kebijakan kerajaan ni, dia harus menyerap hentakan. Kenaikan ni perlu diproratakan, bukan dihimpun sekali, sehingga akhirnya kita mengalami kenaikan minyak paling tinggi dalam sejarah kemerdekaan Malaysia. Dan nak cakap apa? Siapa pun nak cakap, tapi itu hakikatnya. Kedua, adalah tuduhan buta huruf lah, tuduhan itu, tuduhan ini, kan. Dan adalah beberapa pihak cuba membela. Tapi hakikat dia begini, saya nak bagi tahu, kan. Khususnya kelompok-kelompok muda sekarang ni, dia orang troll Anwar. Kan dulu Anwar yang sebut, kan, apa namanya ni, golongan bodoh, kerajaan bodoh yang naikkan harga minyak, kerajaan zalim naikkan harga minyak. Minyak, negara kita pengeluar minyak, kenapa pula kita kena jual minyak mahal, kan? Macam-macam hujahnya pada ketika itu. Hari ni kita menang, besok minyak turun, macam-macam. Akhirnya hari ini bukan pembangkang pun,
dengar betul-betul, bukan pembangkang. Yang troll isu harga minyak ni ialah rakyat. Kerana rakyat sedang kecewa, rakyat sedang resah, dan rakyat mengingati semula momen-momen janji-janji yang dibuat oleh Perdana Menteri hari ini ketika dia menjadi ketua pembangkang. Jadi nak salahkan siapa? Kan? Yang pertama sekali ialah dalam keadaan harga minyak dunia sedang turun, tapi kita naik. Bila kita naik harga minyak, kita kena memandang ke depan, persediaan apa semua kan. Tapi dalam keadaan stok minyak yang kamu naik yang kali pertama hari itu ialah stok minyak lama dalam keadaan kerajaan. Maknanya daripada segi itu, kerajaan, Petronas dan sebagainya, sistem rangkaian pembekalan minyak ini mengalami keuntungan berlipat kali ganda dengan menggunakan alasan perang. Pertama. Kedua ialah sepatutnya pada ketika itu, kalau nak naik untuk melihat ke depan, ia perlu bukan secara mendadak dan rentap sekali. Okey, baik. Hari ini harga minyak dah turun. Hari ini perang kelihatan seperti nampak seolah ada penyelesaian. Nampak seolah ada penyelesaian. Paling tidak genjatan senjata. Okey, baik. Harga minyak turun, pasaran dunia turun. Harga barang yang dinaikkan rentetan daripada kebebalan kerajaan menaikkan harga minyak itu nak jadi apa? Dalam Malaysia ni barang dah naik tak pernah turun. Kan? Jadi kegilaan ekonomi seperti ini, kan? Ini yang sekarang ni rakyat sedang mengeluh. Dan jangan salahkan yang pula puak-puak DAP sokong kenaikan harga minyak dengan menyatakan bahawa ini masalah dunia, kan? Ketua Pemuda UMNO awal lagi hari itu dia ni letak jawatan tapi tak jadi letak jawatan. Ini semua drama Tamil betul lah, kan? Dia cakap apa? Ada pihak memperbodohkan rakyat, seolah menuding jari kepada pembangkang. Bukan. Sekali lagi saya ulang, dia ada dua perkara. Perkara pertama, cara pengurusan penetapan harga minyak yang tidak menyerap hentakan, yang menyerahkan kepada rakyat, itu adalah satu yang sangat tidak cekap bagi kerajaan. Kedua ialah harga minyak dah turun tapi kerajaan terus naik. Kan? Dan kerana alasan perang, dunia pernah mengalami 2008 tak salah saya, kenaikan harga minyak yang jauh lebih tinggi daripada ni. Tapi baik Pak Lah, baik Najib Razak mampu, kan? Dalam keadaan ketika tu semua mengata macam-macam Pak Lah, kan? Nak rampas kerajaan sampai terpaksa bawa lari ahli-ahli parlimen ke Taiwan dan sebagainya. Tapi soal dia, kerajaan mampu sebab kerajaan berfikir betul-betul sebelum melakukan sesuatu. Tetapi hari ini, bila kenaikan harga minyak menyebabkan kenaikan harga barang, nak kata apa? Nak kata barang tak naik? Kementerian Pertanian, Lembaga Perikanan semua keluar kenyataan. Tak boleh naikkan harga ikan sewenang-wenangnya. Harga ikan, harga pasaran tak boleh naik, tapi harga minyak kamu naikkan di pasaran tempatan, kenapa? Kalau rakyat pula bercakap, jangan gunakan alasan perang naikkan harga minyak dan menipu rakyat. Itu satu. Kedua ialah dalam isu ini rakyat teringat balik, kan? Macam mana Datuk Seri Anwar sendiri ketika jadi ketua pembangkang
menggunakan dan memanipulasi sepenuhnya semua perkara, termasuklah harga minyak. Itu yang orang ulang balik, kan? Jadi saudara-saudara yang semati sekalian, kita kena memerhatikan daripada, cuma semua kena tenang. Saya tidak bersetuju dengan ada beberapa pihak cuba membangkitkan sentimen ke arah menjadikan wujudnya panic buying. Semua kena tenang, tetapi saya juga nak sebut dua perkara. Saya mula saya kena faham tau, dalam teori cara pengurusan ekonomi ni, kita dalam zon pasaran bebas, laissez-faire. Laissez-faire ni kita bergantung kepada satu teori pasaran bebas yang di mana bila ada masalah ekonomi, krisis yang sepatutnya dilakukan oleh krisis. Saya tidak bersetuju dengan laissez-faire sepenuhnya, tetapi berdasarkan teori laissez-faire pasaran bebas ini, yang seharusnya berlaku bukan kerajaan tak boleh berjimat cermat. Saya kena faham macam mana Tun Dr. Mahathir ataupun seawal itu Tun Razak, lebih itu dan juga Najib Razak, bila berdepan dengan krisis ekonomi, kerajaan kena spend, kerajaan kena create putaran tunai, putaran ekonomi itu kena terus berpusing dalam negara. Kerana itu berlakulah suntikan, berlakulah subsidi, berlakulah tunai. Walaupun saya ada setuju dan tak setuju dengan isu BRIM dan sebagainya, tetapi BRIM dan sebagainya ini disuntik dalam masyarakat, dalam sistem ekonomi untuk menggalakkan perbelanjaan. Tetapi hari ini apabila semua pergi ke arah perlu ada penjimatan, perlu ada simpan stok makanan masing-masing, perlu ada jangan belanja, kan? Saya rasa beberapa mesej bercampur yang tidak difahami oleh masyarakat akhirnya akan menyebabkan pasaran itu stuck, pasaran itu terhenti, pasaran itu tidak mengalir. Dan apabila dia stuck, saudara, pasaran stuck, rakyat ataupun sistem ekonomi, domestik ekonomi, ekonomi rakyat itu sendiri akan mati. Kan? Okey, baik. Apabila kita tidak ada masalah bekalan minyak, kita dapat laluan Selat Hormuz dan sebagainya, tak ada masalah. Okey, isu work from home ni saya sedikit tidak bersetuju. Saya tidak bersetuju. Pertama, work from home ini apabila pejabat kerajaan akhirnya sepenuhnya ataupun 70% bekerja daripada rumah, maka perkhidmatan, kelulusan, lesen yang ke arah kegiatan ekonomi akan juga terpaksa diperlambatkan. Kena ingat, sebab ini pengalaman PKP dulu. Bila cerita work from home PKP ni, saudara, servis kerajaan, servis yang melibatkan lesen, kelulusan, endorsement lambat, saudara. Jadi itu masalah dia. Saya ambil pengalaman saya sendirilah. Saya pernah menjalankan dan masih lagi stuck sampai sekarang, kan, isu pengurusan sebuah tanah di dalam negeri Selangor, kan. Apa yang berlaku, saudara, pejabat kerajaan ni, dia pertama perangai dia, saya minta maaf, saya tak generalize, saya tak secara keseluruhan umumnya, tetapi ini berlaku. Masuk kerja pukul 8, pukul 9 baru nak buka kaunter. Tapi pukul 9 duduk kat kaunter, kaunter masih kosong kerana pergi minum dulu. Kan, pukul 10 dah pergi minum.
kan, dan borang tertinggal, banyak sangat benda. Saya cakap saya alami sendiri ni, kan, dan saya bayangkan ni berlaku work from home. Kan itu. Dan work from home ini juga akan merencatkan, dalam hujah pertama saya tadi dalam bab ekonomi, akan merencatkan lagi isu agihan dan aliran ekonomi. Kedai makan, kedai warung di depan pejabat daerah akan stuck. Sebab apa? Separuh 3 suku daripada bangunan tersebut work from home, bekerja dari rumah, kan. Dan ini merupakan, kerana itu akhirnya kita kena perbetulkan balik dasar ekonomi kita. Kalau dasar ekonomi kita adalah pasaran bebas dan terbuka, daripada sekecil-kecil dan sebesar-besarnya ni, kalau stuck, kita mati. Ya, mati rakyat dulu, saudara. Dan ini kena difikirkan sewaras-warasnya sebelum kita mengisytiharkan work from home. Untuk apa work from home? Dan untuk apa work from home? Dan work from home ini yang akhirnya merugikan ekonomi rakyat, daripada runcit-runcit yang saya sebut tadi, lebih baik dibuat saja, tetapi kerajaan menyuntik dengan apa? Dengan menstabilkan harga minyak, menurunkan harga bahan api. Dalam isu bekalan, kita tidak ada isu bekalan itu. Minyak, kapal minyak datang ke sini tanpa gangguan. Iran dah berjanji tak nak ganggu. Takkanlah mereka nak ganggu pula dalam keadaan kita jemput dia elok, Perdana Menteri kita berjoget lambak dengan Donald Trump. Jadi isu ini menjadi masalah. Kedua, keputusan work from home yang ditetapkan pada hari Isnin dan hari Jumaat ini juga saya tak bersetuju. Saya tidak bersetuju. Kenapa? Saudara, apa pun kita faham, saya tak bercakap orang yang ada di atas jalan raya ni semua kaya dan senang. Tapi soal dia ialah itu attitude rakyat Malaysia. Nak balik kampung, nak bergerak, mobiliti rakyat, kan, kereta. Dia memang okey. Dengan meletakkan Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin tidak bekerja 4 hari, saya fikir ada kebijakan nak berlambat orang atas jalan, highway mesti jam. Mauduk pertama yang kononnya kerajaan nak capai ni, jimat penggunaan bahan api, takkan tercapai. Kalau nak work from home, yang pertama tadi saya tak bersetuju. Yang kedua, mungkin yang saya kalau pun nak buat, dia bukan Isnin Jumaat, dia kena buat hari Selasa atau Khamis. Maksudnya hari Jumaat dia tetap kerja, Sabtu Ahad seperti biasa, hujung minggu, kan. Dan apa pun kalau dia nak buat perjalanan jauh, nak balik kampung, dia terpaksa buat pertimbangan, hari Isnin aku dah nak kena masuk kerja, hari Selasa baru work from home, kan. Dan kemudian hari hari Khamis baru cuti, Rabu kena kerja, kan. Jadi benda-benda seperti ini, dan work from home ni kena buat secara teliti. Dia tak boleh Isnin, Jumaat tutup semua. Jahanam, kan. Jadi kerana itu, saudara, ia kena dibuat dan dia ada kesan. Okey. Masa PKP dulu, ada yang setuju, ada yang tak setuju, tapi soal dia adalah soal ada virus, ada ancaman, ada perang penyakit, kan. Hari ni apa? Kenapa ia perlu dibuat, kan? Jadi impak seperti ini kita harus teliti. Kita tak boleh throw macam tu je. Apa nasib peniaga kecil, apa nasib pewarung-pewarung kecil, kan, orang yang ada dalam rantaian ekonomi tersebut. Ini kerajaan harus fikir,
Dan ini saya tegur lama dah kan. Kalau bagi bonus, penjawat awam. Kalau itu penjawat awam. Betul, saya bukan anti penjawat awam. Mak bapak saya pun antara orang yang bekas penjawat awam, pencen. Dan saudara mara saya ramai penjawat awam. Tapi dengan semua benda bagi kepada penjawat awam, saya kena ingat bila bagi kenaikan gaji penjawat awam, bonus penjawat awam, yang kerajaan terlupa dan alpa, sistem kita yang lemah ini tanpa kawalan akhirnya menyebabkan kenaikan harga barang. Harga barang naik. Kadang-kadang umum kenaikan gaji penjawat awam, gaji belum naik, harga barang naik dulu. Itulah hakikat dia kan. Tak usah sembang lah, nak pantau lah apa semua ni, tak usah sembang. Dan benda tu dah berlaku dah pun kan. Tapi hakikatnya apa yang berlaku ialah bagaimana kepada bukan penjawat awam, mereka yang bekerja sendiri, jutaan pekerja swasta, jutaan pekerja-pekerja, peniaga-peniaga yang juga menjadi sebahagian daripada rantaian kehidupan dalam negara. Bukan penjawat awam semata-mata, tetapi oleh kerana sikap politik mempengaruhi pentadbiran yang terlalu kuat daripada dulu sampailah ke sekarang, daripada BN, PH 1.0, sampailah ke PN, Perikatan Nasional, juga pada ketika itu, dan sampailah kepada PH, BN balik sekarang ini. Sebab nakkan undi penjawat awam. Ni masalah dia kan. Apabila kita tidak menyantuni dan memahami, dan perkara tersebut hari ini lebih diparahkan lagi dengan keadaan saya rasa pengurusan krisis ekonomi secara pincang dan tidak memahami keadaan itu.